Dia bukan sekadar untuk kilat je geng. Dia boleh. Tak best gila kalau tengok dashboard kita ni kusam. Hari-hari nak drive pun tak ada mood. Jadi apa solution nak bagi dashboard ni kilat tanpa rasa melekit? Jom saya share. Okay geng, ni dia Pro Japan new formula daripada Japan. Dashboard coating. Yang mana dashboard coating ni bukan sahaja boleh pakai untuk dashboard kereta korang, tapi dia boleh pakai untuk interior dan exterior. Yang mana ada part-part plastik dekat exterior kereta korang tu pun korang boleh gunakan. Cara nak guna dia macam mana? Korang goncang dulu. Nampak? Dan kat sini ada button on dan off. So kita on kan. So korang spray je macam biasa. Okay, korang spray. Korang ambil span yang bersih tau. So, nampak? Korang ratakan je dekat cladding ataupun part-part plastik kereta korang. Korang boleh nampak tu. Terus shining kan daripada yang tadi. Dia bukan boleh pakai dekat exterior je. Dia boleh pakai kat ini sebelum kita menggunakan dashboard coating daripada Pro Japan. Jom kita gunakan Pro Japan dashboard coating ni. Dia bukan sekadar untuk kilat je geng. Dia boleh hilangkan habuk-habuk yang melekat pada interior kereta korang. Korang nampak tu? Dia dah naik. Korang sekatakan je. Nampak macam kereta baru keluar showroom. Shining tak geng? Nampak macam baru keluar showroom kan? Kalau korang nak dapatkan Pro Japan dashboard coating ni, link saya ada sertakan kat bawah tu. So, jangan lupa dapatkan.